Yang tinggal ni je. Port Urban. Port Urban ni kerana saya datang daripada kampung yang diperkayakan dengan magis Melayu. Saya datang pada kampung dan diperkayakan dengan magis Melayu. Jadi saya nak kritik politik, saya pindahkan kepada magis Melayu. Sebab tu tuan-tuan akan dapat tajuk dia cerita Paus Pulau Kelasa, broker terakhir tanah Melayu, pemacu kuda 7 peluru, Dharma Dardar, yang ke-6 si Polan mencari anjingnya, 7 matinya si pembosan. Ini ada 18, rupanya banyak. 18, misteri ejen rahsia, musim Arnab sudah berlalu, sebuah pulau dan kisah bayi kucing, musim monyet mabuk ni menang hadiah sastra perdana. Kemudian Belalang Malam, Orient, Serang dan Bunuh, Sos Spaghetti dan Hotel Budget. Kota 7 Kara tu macam ni. Ini dia yang Singgah Ilham kata kumpulan cerpen dia. Pop Urban ni saya ada 8 kumpulan cerpen. Saya ada 4 kumpulan puisi, 12, 3 novel, 15. Kemudian barulah 5 buku saya yang bersangkutan dengan jurnalism. Ini yang bersangkut dengan jurnalis. Dan saya pula pilih buku ni, tuan-tuan, bukan menulis. Saya memang, bila saya dah start stream, saya tak mahu hidup dengan bergantung kepada algoritma feed. Saya kena buat konten-konten sensasi yang mengharapkan payment daripada Facebook dan mengharap payment daripada YouTube. Bila saya bekerja di media, 26 tahun saya bekerja di media, saya dah tahu dah. Kalau nak sustainable, media mendapat advertising. Cara media, saya mestilah ada produk. Jadi oleh kerana minat saya pada buku, dan saya sukakan buku, saya jual buku. Kemudian minat saya pada fashion, di biru saya jual fashion. Saya jual jeans, apa semua di biru. Di TikTok je saya tumpu pada buku. Dan jadi nak kata masing-masing nak jual buku, tak betul. Sebab saya menulis sastra selama 30 lebih tahun. Tuan-tuan tahu tak, buku teks yang anak tuan-tuan ambil SPM tu, 1 sen dia tak dapat bayaran. Sebab syarikat tu bankrupt. Teks yang anak pakai untuk SPM sekarang kan, daripada 2016 sampailah sekarang 2025. Anak tuan-tuan belajar SPM adalah di atas cerpen saya, cerpen wajib, iaitu Cinta Amat Mutawakil. Saya tak kisah pun. Kalau ikut royalty ada 27,000. Royalty saya tapi tak boleh dibayar. Ketika saya menulis cerpen teks saya yang dipakai untuk PMR 2011, 2010, 2015 saya dapat 4,000 je tahun pertama. Tahun-tahun kedua tak boleh bayar juga, syarikat tu bankrupt. So saya tak ada isu. Saya menulis bukan untuk mencari makan. Saya tak terbit buku saya ni pun semua orang tahu. Saya memulakan kerja saya dalam media sosial adalah menjual buku-buku yang saya kategorikan sebagai bagus untuk dibaca. Saya nak jawab jugalah. Kata masing-masing nak menjual buku tu seolah-olah saya cerita tentang pasal CEO Kapal 3 tu, tuan-tuan nak memperkatakan saya sedang berdebat kerana saya ni penjual buku. Tak ada isu. Saya jual buku orang pun saya boleh dapatlah full salary dalam 30,000 sebulan. Jual buku orang, tak perlu jual buku saya. Tak perlu jual sebab saya memang memulakan kerjaya saya di media sosial dengan kemahiran yang saya kuasai selama hampir 40 tahun sebagai pembaca tegar buku. Ada apa lagi tuan-tuan yang nak buat? Kalau tuan-tuan nak, saya bagi tahu kata ni, anekdot kembara ni. Saya rasa apa hantar mesej saya semalam, dia pergi ke... Okey. Ini best seller untuk Oktober. Disenaraikan di MPA sebagai buku kelima paling laris. Saya rasa mungkin ada kaitan dengan orang tengok stream dan kemudian dia orang nampak muka saya dekat Sumut. Kemudian buku ni mengisahkan pengembaraan saya ke Israel. Bagaimana saya ditahan dalam tragedi Tabai kerana menyamar masuk untuk mendedahkan skandal pembunuhan orang Islam oleh tentera Thailand dan polis Thai sebagai pembunuhan yang disengajakan. Lepas tu perjalanan saya ke Israel, Palestin, kemudian ke Ethiopia. Ini mungkin orang nak beli. Anekdot kembara, Ini anekdot kembara. Lepas tu anekdot kenangan ni dikeluarkan semula. Sebab mungkin ramai orang nak baca pengalaman bagaimana saya membesar di jalanan. Daripada budak yang membesar di jalanan, saya pergi universiti, kemudian saya kembali menjadi aktivis jalanan. Iaitu menjalankan program untuk gelandangan dan meraihkan kehidupan mereka yang berada di jalanan. Tak kira siapa pun mereka. Ni ada 180 petikan. Kosovo pun ada dalam buku ni.
Kosovo ada dalam buku ni, Ethiopia dalam buku ni. Perjalanan Uzbek, Kyrgyz, Kazakh ketika komunis baru saja jatuh daripada Rusia sini, Afghanistan pun dalam ni. Kemudian Israel Palestin memang dalam ni lah. Kemudian ni waktu perang berlaku, seperempat pada buku ni adalah perjalanan saya dengan Ilham pergi membantu pejuang Hezbollah, Hamas dan juga PLO yang ada di Lebanon untuk kekal mendapat sokongan kewangan sedikit daripada kami bagi memberikan itu. Masa itu semua live, masa itu tuan belum follow, dan TikTok saya ada live juga kadang-kadang, tapi saya lebih banyak live di FB. Dia ada perjalanan untuk tuan-tuan faham bahawa Sumut bukanlah perjalanan pertama saya. Sumut ni waktu perang berlaku, saya dan Ilham masuk ke Lebanon, menyusup ke kawasan-kawasan strategik kerana kami menyalurkan bantuan RM120,000 Malaysia, $30,000 diagihkan kepada pejuang-pejuang Hamas, kepada pejuang-pejuang PLO, kepada pejuang Hezbollah dan juga kepada mereka yang menjadi mangsa peperangan yang terpaksa menjadi pelarian dan hidup susah di tengah Beirut. Jadi saya pergi 3 kali. November 2023, April 2024 kita hantar bantuan untuk menjelang Ramadan. Ogos kita hantar kerana kita dah hit dah. Waktu tu kita tahu perang akan berlaku dengan besar daripada sempadan Lebanon. Dan lepas tu baru balik saya pergi Sumut. Dan pengalaman pertama pengembaraan ni, gambar belakang ni saya di Ethiopia. Waktu Ethiopia dilanda kebularan teruk 2005. Okey? Ada apa-apa yang tuan-tuan nak tanya? Saddam Hussein saya tak cerita, tak ada relevan kita nak cerita sekarang. Saya pun letih kan. Saddam Hussein ni, Muammar Gaddafi kerap dah saya cerita. Khalid Mishal dulu saya dah cerita lah. Hari ni petang ni kita bual benda yang casual dan simple je lah. Ya, saya masih jual. Tu. Cuma di TT saya tak boleh jual lah. Sebab saya tak daftar beg kuning. Saya masih jual. Banyak tu. Cuma tinggal lagi lately ni, saya pergi Sumut kan. Saya fokus pada jual buku je pasal saya live daripada luar. Balik Sumut, saya live seminggu, kemudian saya cuti. Lepas tu saya balik live pula dalam keadaan keletihan. Jadi saya hanya tumpu pada buku sebab pakaian ni nak kena naik slide, naik explain. Tapi insyaAllah lah, kalau saya sihat minggu ni untuk biru, habis saja live, untuk biru saya sambung dengan perniagaan pakaian. Tuan-tuan boleh baca je. Kalau tuan-tuan setakat nak tahu tentang Morsi dan Saddam, tuan-tuan baca je. Tuan-tuan nak tahu tentang Benazir Bhutto, baca je. Sebab saya cover yang current je. Kalau saya nak patah balik tentang sebab apa, kalau tuan-tuan nak baca setakat pengetahuan am, tuan-tuan baca je. Obituarian ni adalah saya tolong streamkan tuan-tuan isu semasa untuk tuan-tuan lebih faham dia punya komplikasi ataupun dia punya situasi. Jadi kalau tuan-tuan nak Saddam Hussein, tuan-tuan baca je. Saddam Hussein betul tuan-tuan akan tengok beratur rencana mengenai Saddam. Kalau tuan-tuan nak baca tentang Muhammad Morsi, baca je. Tak perlu saya cerita pun. Sebab video saya ni dah banyak tentang tokoh-tokoh ni. Saya dah run daripada tahun 2020. Jadi saya nak repeat balik tu agak meletihkan dan dia tak relevan. So relevan kita sekarang ni adalah kalau waktu saya stream geopolitik, saya akan update tentang Palestin. Hari ni rasanya malam kalau saya larat kita akan update tentang usul 5 perkara yang akan diluluskan oleh Majlis Keselamatan pada minggu depan, di mana satu adalah Majlis Keselamatan akan memandatkan kepada Turki dan juga Mesir untuk membawa tentera masuk ke dalam Gaza. Dan mandat ini dalam bentuk draft dia akan didraft oleh Kanada dan juga Perancis, dan draft ini akan disokong oleh Amerika. Dia menjadi hal yang unik kerana perjanjian Gaza selepas ni tak lagi menjadi perjanjian Gaza yang ditandatangani 4 negara. Dia tak lagi menjadi perjanjian yang dinaik taraf pada 16 hari bulan dalam Gaza Peace Summit. Kali ini perjanjian Gaza ni akan menjadi resolusi PBB untuk pertama kali, di mana Amerika akan menjadi negara penaja. Two state solution tak kena-mengena dengan Gaza ni. Gaza yang kita bincang ni, yang akan dibentangkan minggu depan dengan usul yang dibawa oleh United Kingdom dan juga oleh
Perancis hanya untuk ceasefire Gaza. Ceasefire Gaza ni sekarang perjanjian akan dipindah kepada resolusi PBB. Itu jalan dulu. Dan resolusi PBB untuk Gaza tidak menyelesaikan two-state solution. Dia hanya menyelesaikan perang dan menyelesaikan masa depan Gaza dalam pembangunan jangka panjang 10 ke 15 tahun. Two-state solution adalah hal lain. Dia bergantung pada resolusi Colombia. Jadi minggu depan kita akan bawa dua wakil pengguam antarabangsa daripada Sentra. Saya dah call mereka pagi tadi. Mereka setuju untuk datang untuk menjelaskan bagaimana resolusi United Nations General Assembly yang pernah diguna pakai pada tahun 1951 ada potensi untuk diguna pakai dalam kes Palestin. Jadi saya dah bawa auditorium. Minggu depan kita akan cerita tentang teknikal perundangan secara detail mengikut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan bagaimana usul ni saya dah bincang masa ada di Itali. Kita dah bincang, lepas tu kita kecewa kerana bila kita balik ke Turki, Amerika proceed dulu perjanjian 20. Supaya Amerika nak buy in kepercayaan orang, jangan dulukan usul Colombia kerana impak dia sangat besar. Jadi untuk buat damage control, dia bagi dulu perjanjian 20. Tapi mana-mana satu pun adalah penting untuk Islam. Kerana jalan usul 20, selamat dulu Gaza. Sebab kalau nak tunggu usul two-state solution, dia makan masa berbulan, kemungkinan besar lebih ramai orang mati di Gaza. Jadi kedua-dua telah cukup memberi manfaat. Jalan dulu usul Gaza, dia tidak membawa two-state solution. Cuma usul Gaza minggu depan je. Apabila Perancis dan UK sokong, UK bawa, dan kemudian tiada veto daripada Amerika, dan sudah pastilah 10 negara yang tak memiliki kuasa veto akan menyokong, maka pelan damai Gaza akan menjadi pelan damai yang ada usul, yang diluluskan oleh Majlis Keselamatan Bangsa Bersatu. Itu yang paling dekat. Jadi, kerana saya pergi satu takah lebih tentang Colombia untuk buat preparation tuan-tuan faham, maka minggu depan saya akan balik kepada usul kepada tumpuan melihat usul 5 perkara. Semalam saya sampaikan dalam live di Merlimau Melaka, saya sentuh banyak tentang, bukan tak banyak, adalah 10 minit saya explain mengenai harapan yang sangat luar biasa apabila Amerika meminta United Kingdom dan Perancis bagi menjadikan Israel terpaksa patuh kepada seluruh keadaan adalah dengan menjadikan dia usul PBB. So Amerika tengok Israel banyak kali cuba menggugat. Jadi Amerika rasa kalau dia menjadi penaja persendirian, sukar dia nak kawal Israel, maka dia nak jadikan usul United Nations General Assembly. Yang mana kalau Israel langgar usul ni, usul United Nations General Assembly binding. UNSC dalam kes Gaza ni binding sebab dia bukan datang daripada UNGA, dia binding. Dia bukan macam ICC tak binding, dia tak macam ICJ di luar daripada PBB. Ini akan usul yang dibinding. Bila binding, ke semua pihak yang terlibat dalam usul ini harus mematuhi usul ni. Siapa yang melanggar usul ni boleh dibentangkan usul baru untuk dikenakan sekatan ekonomi, untuk dikenakan tindakan-tindakan yang sesuai dengan peraturan-peraturan PBB. Jadi kalau kita larat, kita carry malam ni. Kalau kita tak larat, kita carry besok. Betul ke Amerika tu boleh percaya? Saya susah nak jawab, tuan-tuan. Sebab kita cakap ni fakta. Tuan-tuan ambil je lah fakta ni. Sebab tu di Malaysia, sangat sukar kita nak bercakap geopolitik. Sebab tuan-tuan akan bertanya macam dolar pinjam duit. Bolehkah bagi dolar ni pinjam duit? Dolar ni kan tak bayar duit abu. RM5 je dia tak bayar. Kau tahu tak, dolar hutang Lehman tu dia bayar RM20. Dia bukan benda yang tuan-tuan nak tanya boleh percaya ataupun tidak. Tuan-tuan pun orang yang tak boleh dipercayai sebab tuan-tuan pun pernah bohong. Saya pun pernah boleh menjadi orang tak dipercayai. Kita belajar geopolitik ni adalah untuk melihat fakta dia. Jadi kalau fakta ni bawa pergi jadi usul PBB, dia jadi usul lah. Kali kalau tuan-tuan tanyalah sekali kan, bolehkah mahkamah dipercayai? Bolehkah itu? Bolehkah ini? Dan sekali sampai bila? Kan saya katakan, soalan yang bersifat bolehkah tak ni, mangkuk. Bila kita deal dengan British minta merdeka, percayalah pula. Sampai sekarang, takkanlah kau 31 Ogos Malaysia merdeka, I macam tak percaya. Kau main mercun, kau merempit malam merdeka, pumpang, kau cuti sambut merdeka, ya. Takkan kau duduk, I macam tak percaya lah 31 Ogos kita deal dengan British kita merdeka. Kita merdeka dah sayang. Ini tahun yang keberapa dah kita merdeka?
Dan kita deal dengan satu negara jahat yang dulu membentuk Israel. Ni sayang, kita deal 1957 dengan British. Dialah lahanat yang menubuhkan negara Israel tahun 48. Lahanat yang menubuhkan negara Israel tahun 48 inilah yang kita sign merdeka. Betul ke benar? Tak tahu lah. Boleh percaya ke? Kau pergi cek kalender. Betul tak? 31 hari bulan Ogos 1957 kita merdeka dengan perjanjian kemerdekaan diberikan oleh British. Dan 8 tahun sebelum 9 tahun sebelum tu British lahanat ni lah menubuhkan negara Israel. Kalau ikut tak boleh percaya lah. Dia tipu Palestin dan dia bagi tanah tu dekat Israel. Nasib baik dah waktu tu kau tak ada. Kalau tidak kau cakap dengan Tunku. Boleh percaya ke British ni kau? Jangan sayang lah. Boleh percaya ke? Boleh percaya? Tak ada. Kena dekat Malaysia untuk kebaikan kita, percaya. Kena dekat Palestin, jangan percaya siapa lah. Dia adalah asas-asas dia untuk mengatakan kepercayaan dan tidak kepercayaan. Kan saya sebut tadi asas. Bila pergi United Nations, sebab tu bila tuan-tuan tak faham kan satu peraturan fakta, kita akan hidup dengan apa yang kita panggil masuk ke dalam majlis dengan syak wasangka. Sebab tu saya nak ulang banyak kali. Majlis ilmu ni Imam Ghazali kata masuklah, Imam Syafi'i kata masuklah dengan dua sifat. Satu, masuklah kamu dalam satu-satu majlis ilmu tanpa syak wasangka. Yang kedua, masuklah dalam majlis ilmu tanpa ada hasad dengki. Nak elakkan syak wasangka, tadi kan saya dah sebut fakta dia. Fakta-fakta ni. Yang fakta-fakta saya sebut ni. Dengan mengatakan dia menjadi usul PBB. Dan usul PBB ni besarlah mandat dia. Sebab usul PBB ni lah yang menyelesaikan banyak krisis sebelum ni. Palestin punya isu tak pernah diusulkan. Kecuali usul 252 tahun 1968. Tahun 1968. Itu je satu usul yang Amerika tak veto. Usul pembentukan dua peta Palestin ni. Dua peta Palestin Israel. Ni usul ni. Untuk mendapatkan peta ni. Ini saja Amerika tak veto. Selepas tu Amerika veto 47 usul yang dibentangkan oleh United Nations Security Council yang tidak menguntungkan Israel. Tapi kali ini kerana Amerika menjadi negara penaja perang, dia taja perang, dia rasa dia bersendirian. Sebab Amerika hanya menaja perang ni dengan tanda tangan bersama Turki, Qatar dan juga Mesir. Bila Amerika rasa sangat fragile kerana dia seorang je. Dia buat pada 10 hari bulan Oktober. Kemudian pada 16 hari bulan Oktober di Sheikh Al-Sham, Syam Al-Sheikh, Amerika panggil lagi 20 badan pula masuk, 17 negara. 3 tu adalah PBB, satu lagi adalah Liga Arab, satu lagi adalah Kesatuan Eropah. Masuk dalam meeting nak memperkukuhkan lagi. Maka dalam meeting ni dinaik taraf daripada perjanjian 4 negara kepada Gaza Peace Summit. Tapi Gaza Peace Summit ni pun tak boleh sebab dia bertaraf summit je. Kalau Israel langgar nanti siapa nak hukum dia? Sebab Gaza Peace Summit je. Melihat daripada Gaza Peace Summit ni dah ada banyak sokongan dunia, maka Amerika mandatkan kepada British dan mandatkan kepada Perancis buat satu resolusi yang semalam saya bentang 5 perkara tu. Resolusi ni adalah melantik kawalan ketenteraan dalaman Gaza dilaksanakan oleh Turki dan juga dilaksanakan oleh Mesir. Ini tambahan daripada 20 syarat yang dah ada. Kemudian kedua-dua pihak yang diberi mandat ni boleh melaksanakan kuasa ketenteraan kepada mana-mana pihak yang melanggar syarat perang ni. Besar mandat ni. Dan yang ketiga, proses pembangunan untuk masa depan Gaza tidak lagi ditadbir oleh PBB. Sebab dia orang kata kalau nak pergi PBB banyak proses dia. Maka dengan persetujuan negara-negara ni, negara yang akan melaksanakan pembangunan semula Gaza diberikan kepada Turki. Jadi Turki kan. Okey. Kemudian melantik kerajaan berdaulat yang saya dah bagi tahu kan, itu hari saya minta tolong doa supaya dapat Muhammad Satiyah. Ya, Muhammad Satiyah dinamakan bersama dengan Muhammad Mustafa. Jadi 2 nama dah pun dipersetujui. Daripada 15 nama yang akan membentuk kabinet bukan politik. Kabinet bukan politik. Jadi saya bentangkan fakta tu. Jadi bila tuan-tuan tanya dekat saya kan, boleh percaya ke? Saya pun jadi penat lah juga. Nak jawab, ambil fakta tu saja. Ambil fakta tu saja. Jadi bila resolusi minggu depan kalau diluluskan dan Amerika tak veto, betul lah benda ni. Betul lah benda ni. Sebab dalam hidup kita kan, kalau semua benda kita nak mulakan dengan curiga, tu saya sembang langsung pasal Palestin. Sebab 77 tahun perang dah, berapa kali dah dia ditipu.
Okey, kita cerita tentang filem Rangga dan Cinta. 6 hari bulan Oktober tayang dekat Malaysia, beli tiket pada hari pertama yang dijangka box office. Kau sembang tu cukup. Ataupun sembang mengenai drama Korea yang mana sekarang ni tengah hit. Cukup. Mestilah bila kita berbincang, banyak perkara yang kita tak boleh tanya boleh percaya ke. Saya latih tuan-tuan masuk dalam stream ni adalah menilai fakta. Upgraded knowledge kita ni dalam hidup kita ni. Kita tidak dipanggil sebagai traumatic thinking. Berfikir berasaskan trauma. Sebab kita bukan ada penyakit PTSD. Kita bukan orang-orang yang mengalami masalah psiko. Kita orang yang ada kebolehan berfikir. Itu saya jelaskan. Jadi banyak orang masuk bagi tahu kata, okeylah tak apalah kalau kau tak percaya kau duduk sebelah. Kau anggap kes Palestin tutup, kiamat sampai kiamat pun Palestin akan ditipu. Lepas tu habislah masa. Minggu depan pergi tengok wayang, hidup ya-ya-ye, makan, minum kopi. Kan orang duk gila main kopi, main game. Banyak masa kau boleh isi daripada kita masuk dalam satu majlis yang kita rumitkan keadaan dengan persoalan yang saya kata menggambarkan. Penatlah saya duk cerita tadi. Proses dia. Itu baru tengok tu yang suruh saya relax. Saya tak relax, saya jelaskan fakta. Saya jelaskan fakta. Bila fakta tu memerlukan titik tegang dalam penjelasan, suara saya jadi tinggi. Bila fakta tu memiliki titik penjelasan yang memerlukan saya persuasif, saya bersifat persuasif. Sebab tu kena faham kaedah orang berhujah. Kalau benda tu memerlukan saya bersifat cynicalism untuk menyerang satu titik lemah orang yang saya anggap dia sangat biadab. Orang yang biadab ni, titik cynicalism yang akan bunuh dia. Saya bersifat cynicalism. Untuk menjawab bagi orang-orang yang bersifat pesimis. Dia dah ada pesimis. Titik lemah orang pesimis adalah tindas balik pesimis dia dengan sindiran-sindiran yang sarkastik. Jadi semua benda dalam ilmu hujah ni ada permainan dia. Ada permainan dia. Sebab saya tak duduk macam tuan-tuan masuk TikTok pagi tanya boleh percaya ke tidak. Semalam bila kita nak selesaikan link kan, tuan-tuan tengok dekat FB saya tu kan, ada satu mamat masuk, dia mempertikaikan, bolehkah, tengok pergi dekat FB tu, kita letakkan link tu. 3 jam menyediakan link tu, saya dengar tadi tu. Kerana satu orang mamat ni masuk, dia mempertikaikan, apakah UNGA yang hanya boleh membuatkan non-binding, ada kuasa binding. Dan dia refer pada Perang Korea dengan mengatakan pada waktu tu, Rusia telah keluar sekejap daripada United Nations Security Council. Dia tak faham yang kita jelas ni, dia Rusia keluar masuk pun dalam perang Vietnam tu tak terlibat dengan dia. Yang terlibat adalah undian pada waktu tu. Yang mana 2/3 negara bersetuju inilah garis yang memisahkan Korea Selatan dan Korea Utara. Jadi kita susun panjang. Saya kata Arif, kita susun mudah, kita letak. Nak jawab bagi Muhammad kami yang ni faham. Kita letak link tu. Nak jawab satu pertanyaan yang bersifat akademik, saya dengan Arif balik daripada Melaka, tengok-tengok pukul 3 soalan tu naik. Saya kata Arif, tolong sediakan Arif besok siang, ramai orang jadi keliru, letakkan link. Kita letakkan link tu. Link tu kita kena sediakan 3 jam. Kita kena ambil link, potong supaya dia tak jadi terlampau panjang untuk tuan-tuan faham. Jadi kita nak cerita je 377. Ini dibahaskan berdasarkan resolusi 252 1968. Saya bukan marah, tapi saya fikir katalah bapa engkau bercerita tentang satu benda, tentang masa depan. Boleh percaya ke Pak? Penat bapa engkau. Lepas tu Pak Imam ni cerita pula tentang khutbah nikah. Kau dah nikah dah. Pak Imam baca khutbah nikah. Boleh percaya ke? Apa orang lelaki kau pun stres dengan bini kau. Lepas khutbah nikah kan, tanggungjawab lelaki baru dia nak tanya. Jadi fahamlah. Sebab masuk stream saya sebab saya nak jawab tak boleh. Lepas tu kata Amerika bukan boleh percaya. Bila kita berunding dengan Amerika untuk menghantar pelajar kita pergi belajar di US, nak jadi doktor, nak jadi apa, kita percaya. Sebab dia menguntungkan kita dapat anak kita balik jadi doktor lulusan US. Okey? Kita percaya. Macam saya kata tadi kan, dia kata two-state solution ni tak boleh dipercayai. Two-state solution ni ada dalam surah Al-Baqarah. Macam-macam. Kita waktu kita nak merdeka dulu, saya cerita kat tuan-tuan, Kedah tak boleh selesaikan one-state solution. Pasal 1940 lebih tu kita hadapi banyak benda.
1940 lebih tu mereka datang dengan Malayan Unit. Kita tak agree. Kita fight lagi sebab kita sepatutnya mereka lebih, tapi kita nak 3 perkara. Islam, agama persekutuan, kedudukan Raja-Raja Melayu dan orang Melayu ni sebagai bangsa Bumiputera. Kita nak status tu. Dalam ketika semua orang berebut status tu, Kedah ada masalah dia. Di mana Kedah, dia ada masalah sempadan dia tu telah awal British runding kan kita runding mereka mula 1946 lah. Kita mereka 1957. Kedah pada waktu tu ada satu masalah. Dia nak one state solution dia tu, di mana tahun 1909 tanpa persetujuan Sultan Kedah, British telah menandatangani dengan siap untuk membina sempadan Kedah dan siap. Ingat ni, cerita kat kau kata yang kena dekat orang lain, kat kita tak apa. Okey? Bila sampai peringkat tu, Kedah kena bertimbang tara. Kalau dia nak suruh British batalkan dulu rundingan 1909 yang dipanggil rundingan Anglo-Siam ataupun English Siam tu, yang mana sempadan Kedah kehilangan satu. Okey? Tahun-tahun 40-an ni, bawa ke 50-an, kita sedang nak memerdekakan tanah Melayu. Kedah tak boleh bawa lah one state solution, nakkan balik Satun jadi wilayah dia. Sebab 1909, perjanjian tu tidak ditandatangani oleh Sultan Kedah. Ditandatangani oleh British dengan Thailand. Jadi tak sah lah kata Kedah. Kami tidak menyerahkan bahagian negeri kami ini kepada Siam, kamu yang serahkan. Kalau Kedah nak ambil one state solution dia, kita tak boleh merdeka. Kedah pun mengambil kira. Penang, Perak, apa semua dah ready dah nak merdeka. Maka Kedah tak menuntut Thailand untuk membatalkan perjanjian 1909. Okey, satu. Kita pun ada two state solution melepaskan Singapura pada tahun 1965. Yang kau orang tak nak bagi dekat Palestin ni, semua dah kena batang hidung kita dah. Bila sampai 1965, kita ada krisis. Kecinaan Singapura yang mungkin boleh menegangkan keseluruhan semenanjung tanah Melayu. Maka kita lepaskan Singapura two state solution. Membolehkan orang-orang Singapura yang pada waktu itu sangat menekankan kepada kecinaan tidak bertembung dalam hubungan kaum dalam tahun-tahun di mana pertimbangan 10 tahun keamanan tu masih berada, di mana British bagi syarat 10 tahun mereka ni. Kita lepas. Sampai dekat kita, semua boleh. Satu pun kita tak gaji. Sampai dekat Palestin, surah Al-Baqarah lah, there are no two state solution lah. Sejarah kau sendiri pun kau tak berani cabar. Kita pun pernah buat two state solution. Bila kita merasakan kita dan orang-orang dengan Cina boleh menimbulkan kerusuhan kaum. Dan sangat sensitif kalau kerusuhan kaum itu berlaku dalam 10 tahun pertama mereka. Kerana syarat mereka ni 10 tahun British nak undang-undang ni berjalan dengan baik. Kita lepaskan juga. Kedah pula kalau dia nak buntun dengan mengatakan, hey British, selesaikan dulu. Kami tak akan menyertai semenanjung persekutuan tanah Melayu kalau kami tak dapat balik daerah kami yang kamu tanda tangani secara tak sah. Dalam perjanjian Anglo-Siam ataupun perjanjian Inggris-Siam di mana kami nak balik satu ni kan Kedah punya. Masuk ke dalam wilayah-wilayah darat yang lain, Kedah kehilangan hampir-hampir 1/4 negeri baru, tanah baru dalam negeri dia. Tapi kalau Kedah nakkan one state solution, dia akan mengganggu perjalanan persekutuan tanah Melayu. Jadi Kedah ambil mana yang terbaik waktu tu. Berarti nak bergerak ke depan bersama dengan negeri-negeri yang dah sedia bentuk persekutuan tanah Melayu dan orang Melayu mesti merdeka. Hilang hak Kedah untuk menuntut perjanjian 1909, tapi kita dapat 3 perkara yang kita nak. Islam, agama persekutuan, kemudian Raja-Raja Melayu kekal dalam sistem perlembagaan dan orang Melayu menerima hak Bumiputera sebagai bangsa yang bersifat Bumiputera. Terhilanglah yang lain. Kita pernah melakukannya. Kemudian Singapura. Bila sampai dekat kita, semua okey. Tak ada pula surah Al-Baqarah, tak ada pula surah apa. Bila sampai dekat Palestin, bolehkah percaya? Kita berunding dengan British untuk mendapatkan kemerdekaan adalah lahanat yang menubuhkan negara laknatullah. Kita berunding untuk merdeka yang kau yak-yak setiap 31 hari bulan Ogos 1957. Aku tak salahkan yak-yak kau. Tapi yak-yak itu ditandatangani dengan British laknat yang telah menubuhkan negara Israel laknatullah. Okey, 9 tahun lebih awal daripada kita merdeka. Boleh pula kau berunding. Tak ada pula kau kata apa, hari ni bila mereka nak berunding, semua tak betul. Oh, boleh percaya ke orang tu? Takkah mereka tipu?
Sebab tu saya kata sejarah ni seliklah banyak. Jangan sekena dekat Arab je, dekat Palestin je akhir zaman. Kena dekat Palestin je semua tak boleh percaya. Nanti kalau kita tepuk dia jadi macam meludah ke muka air sendiri. Kita terlepas tak buat Kedah one state solution untuk dapat balik tanah 1909 kerana Kedah mengambil kira. Kalau dia tekankan sangat kepada nakkan dapat balik wilayah Kedah yang dia tak setuju perjanjian British dengan Siam tanpa konsensus Kedah, lambatlah kita nak merdeka. Maka kita hilang sebahagian untuk mendapat sebahagian yang lain. Sebab dalam hidup tak mesti kita dapat semua. Tapi kita maju hari ini Malaysia. Kedah berjalan, tak ada luka lah yang mendalam yang ditinggalkan oleh orang Kedah kerana Kedah kata dia berjalan. Berjalanlah. Okey? Kerana Kedah mengambil kira, tak boleh dijadikan kerana kemauan Kedah yang tunggal ni mengganggu negeri-negeri lain yang dah bersedia nak membina Persekutuan Tanah Melayu, dan kita dapat perkara yang kita nak. 3 perkara. Kan raja-raja Melayu dikekalkan, Islam adalah agama persekutuan, orang Melayu menerima hak bumi putera. Hilanglah, tak boleh dapat semua. Okey? Two state solution kita buat. Bangsa two state solution yang paling fancy kita lah. 1965 kita lepaskan Singapura keluar daripada tempat kita. Kerana apa? Kerana kita merasa kebimbangan mengenai ketegangan kaum. Jadi kalau yang menubuhkan negara China di tengah-tengah rantau Melayu ni 1965 lah bila kita buat penyelesaian two state solution. Nanti aku cerita orang marah, tapi saya kena tegur je sebab korang ni sejarah kau sendiri kau tak nak kaji. Bahawa semua titik-titik lemah yang kau pernah perkatakan pada orang adalah titik-titik yang kita sendiri telah melakukannya. Tapi kita tak kalah, semua keluar tak apalah, hilang ketegangan kau, dia majulah sebagai Singapura. Malaysia move on. Kita move on daripada Persekutuan Tanah Melayu, kita move on dengan penyertaan Sabah dan Sarawak sebagai negara kita. Yang penting move on. Kalau US sampailah, kita kena, saya dah jawab banyak kali dah. Kena ada lah, kerajaan dia akan selesaikan lah urusan yang boleh menguntungkan dia apabila kita berniaga dengan US. Kawan-kawan saya akan keluar demo hari ni, saya tak boleh pergi. Sebab saya balik pada Melaka semalam, lepas tu saya sediakan jawapan untuk mereka yang masuk ke dalam video two state solution tu. Link yang Arif letak tu adalah link yang kita sediakan selama 3 jam. Pagi ni saya stream dengan tuan-tuan, petang nanti saya ada meeting. Jadi saya kata tak apalah kalau saya tak pergi demo Gaza pun, saya terus mengekalkan momentum membincangkan tentang Gaza dengan tuan-tuan. Dan petang ni kita meeting sebab kita nak buat program besar di Seremban yang kita rasa kali ni kita tak nak fokus sangat pada orang dewasa. Kita nak fokus pada kanak-kanak 6 tahun hingga 12 tahun dengan melatih mereka apa yang kita panggil sebagai demonstrasi kasih sayang. Yang saya plan kan saya cerita tadi tu. Petang ni pukul 3 kita meeting, kita harap 14 November rasanya. Saya tak boleh ingat, banyak sangat tarikh. Jadi macam mana? Tak boleh percaya. Okey? Tak boleh percaya, tak apalah. Israel ni ditipu oleh British dalam keadaan tak nampak. Malaysia menandatangani kemerdekaan dengan British dalam keadaan nampak. Dia inilah laknat yang menubuhkan negara Israel laknatullah. Dia inilah yang membekalkan senjata pada orang Israel, membunuh beratus ribu orang Islam dan menghalau 750 ribu orang Islam keluar daripada tanah bumi Palestin. Dan dia merdekakan kita. Tang kita semua boleh. Tang orang lain, akhir zaman lah, telah tertulis dalam Al-Quran lah. Tang Malaysia tak apa. Malaysia tak pernah ada dalam Al-Quran. Jadi apa kita buat boleh? Tak boleh lah macam tu. Jadi banyak bila saya cakap ni jadi kasar kan. Tapi asas-asas yang semua kita sedang pertikaikan adalah asas-asas yang telah kita lakukan. Kita tak dapat semua. Kedah tak dapatlah semua. Tapi orang Kedah merasa dengan keputusan yang dibuat tu tidaklah merugikan. Hari ini kita menjadi sebahagian daripada Persekutuan Tanah Melayu. 1963 kita menjadi Malaysia. Kedah berjalan ke depan dengan memahami. Kalau kita bermanja-manja dengan kenangan masa lalu, mana mungkinlah kita maju menjadi sebahagian daripada Malaysia. Two state solution orang tak boleh buat. Kitalah antara negara di dunia yang membuat penyelesaian 2 negara dengan melepaskan Singapura. Kerana solution untuk mengelakkan ketegangan antar kaum. Jadi bila aku tebuk sikit nanti kau terasa. Aku tak maulah tebuk sebab takut video ni viral nanti orang pertikaikan lagi. Sebab orang Melayu ni dia suka menegur orang. Bila saya bagi seketul batang hidung, besok dia merampu lain. Ini lain, kita dengan Singapura lain. Dekat Melayu dia lain lah, dia special. Dekat Palestin dia akhir zaman. Dekat Palestin Yahudi tak boleh dipercayai.
Dekat Palestin, Amerika negara penipu. British adalah negara palsu. Kalau kena dekat Malaysia, tak ada hadis, tak ada dalil. Kita sign lah waktu tu haji, kita takkan kita tak merdeka. Itu kadang-kadang saya malas, tapi hari ini saya mula bercakap. Supaya orang Melayu ni sedar, apa saja yang kita nak kata kesilapan orang, pernah menjadi kesilapan kita, tapi kita tetap maju dan kita perbaiki diri atas kesilapan tersebut. Apa saja kesilapan yang kita pernah buat, kita tak jadikan dia sebagai gigit lidah sampai putus. Kita baiki dan kita move on. Maka bagilah peluang pada mereka, Palestin, memulakan sesuatu, then they move on. Sama ada dia akan move on lagi besar. Sampai tang Palestin dia kena berjuang kerana akhir zaman Imam Mahdi akan datang pada dia. Sampai dekat Malaysia je kita kena dapat kondo lah saiz 1,400 square feet lah tu Haji. Kondo kita kecil, minyak kena turun lah RM1.70 cukup lah. Subsidi kena naik tinggi. Gaji untuk siswazah ni kena mula 3,500 lah. Bantuan SARA ni 6,000 baru cukup. Sampai tang kita tak akhir zaman, awal zaman. Sampai tang Palestin ni semua dalil akhir zaman. Aku pun tak faham. Dah mendarat. Rasanya kawan-kawan dah mula demo mula pukul 9 tadi. PDS buat. Saya harap ramai kerana cuma mungkin naik motor je kot baru selamat sampai. Buku banyak dah kita jual. 129 kalau tuan-tuan nak log, ni buku-buku Palestin saya naikkan. Okay, siapa nak buku Palestin yang basic kalau tuan-tuan beginner, saya cadangkan yang terbaik untuk tuan-tuan baca setakat ni adalah hari-hari terakhir Israel di bumi Palestin. Oleh penulis dia, Tuan Haji Nasain. Minggu depan dia balik daripada China, dia PhD di China, dia akan stream dengan saya. Kemudian kalau tuan-tuan nak buku baru dia ni, nak faham akar konflik, kenapa Arab, Iran dan juga Israel jadi perang tiga segi. Kenapa orang Arab Sunni sangat-sangat berbalah dengan Iran Syiah, dan pada masa Arab Sunni dan Iran Syiah berbalah pula dengan Israel. Ini buku dia yang terkini. Lepas tu kalau tuan-tuan nak buku Arus Politik Palestin, nak faham Hamas, nak faham Fatah, nak faham tentang apa yang menjadikan Gaza jatuh pada Hamas, tebing barat kekal pada Fatah. Hari ini saya beritahu pada tuan-tuan semalam berita baik, di mana Pak Qasim, jurucakap Hamas yang paling kanan, menyampaikan maklumat daripada Turki. Hamas memasuki meja rundingan bersama dengan semua parti-parti dan pemegang taruh Palestin yang lain. Berarti Hamas dan Fatah kini berada di atas meja rundingan untuk membentuk apa yang dipanggil masa depan bersama. Itu yang naikkan nama Ahmad Satiyeh dengan Muhammad Mustafa. 2 daripada 15 orang yang akan diumumkan sebagai pentadbir sementara bertaraf kabinet baru Palestin. Yang mana selepas ni, mereka lah yang akan mentadbir Gaza. Jadi ada banyak titik-titik positif sedang berlaku. Kalau tuan-tuan nak buku Palestin, naik dekat sini lah. Okey? Anak saya sihat, dia dah lama dah sihat. Semalam dia balik-balik tu bekerja, tu Ilham. Hari ni pun dia admin. Saya tak datang admin daripada rumah. Tapi dia selalu kesian ayah dia live seorang, dia nak juga tunjuk muka dia berada dekat dengan saya. Dia dah pergi semua travel dengan saya ke Keso semalam pun dia admin di sana. Dan semalam tadi ke Melimau pun dia jadi admin kat sana. Amin. Sebab tu saya kata tuan kan, kalau saya cerita satu benda baik tentang Gaza, dia dianggap sebagai bolehkah kita percaya? Kalau kita cerita tentang satu kekejaman Israel ke atas Gaza, kita anggap macam ni lah orang Yahudi. Saya pun tak tahu doa tuan-tuan berada di mana. Kita baca kunut nazilah selama sekarang ni, antara doa kunut dan nazilah serta iltizam di hati kita ni duduk di mana? Berarti kita baca kunut nazilah ni dengan keyakinan bahawa inilah doa yang Allah akan makbulkan. Tak, dia baca kunut nazilah, tapi dia bercakap bahawa Israel, tu saya kata mitos Israel ni, kita hampir percaya hanya Imam Mahdi boleh menyelesaikan Israel. Kalau dalam dunia ni 1 bilion umat Islam percayalah, kata akhir zaman saja yang akan menyelesaikan tanah Palestin, Israel lah orang yang paling gembira. Dia kata kita tak perlu tanam doktrin, tak perlu labur pun, tak perlu labur dalam media-media ni, buang duit ya. Rupanya orang Islam telah dilaburkan oleh satu kepercayaan. Tanah Gaza ni Imam Mahdi je akan selamatkan, tanah Palestin. Dia renyaklah Palestin. Berarti ada itikad yang kita pegang
hanya kerana nak mengelakkan kita bertanggungjawab. Dia menjadi ideologi yang boleh menjadi plus kepada Israel. Memang Imam Mahdi akan datang. Imam Mahdi datang, diselesaikan tugas dia. Tapi kata Israel, salah satu yang tak perlu kita doktrinkan. Orang Islam doktrinkan diri dia sendiri. Dengan membina mitos. Bahawa hanya Imam Mahdi saja yang akan menyelamatkan Israel. Maka Israel kata, biar mitos ni berkembang. Support mana-mana orang yang menekan akhir zaman ni, pump video dia. Tolak dia naik. YouTube tolong naik. Supaya orang Islam dilemahkan dari dalaman dengan tafsiran mereka yang sangat sempit dan dangkal tentang akhir zaman. Maka dia menjadi satu propaganda yang dipanggil sebagai free paid. Tak payah bayar. Kerana orang Islam telah menanamkan sendiri bahawa kaitan Israel ke atas bumi Gaza ni hanya Imam Mahdi yang boleh selesai. Sedihlah kerana kita yang membawa penunggangan dengan cara yang salah terhadap kefahaman tersebut. Akhir zaman akan berlaku. Tapi bila dia berlaku, dia diuruskan oleh orang yang berada pada waktu itu. Selagi benda itu berlaku pada waktu kita berada, kitalah yang menguruskan tentang agama kita, kitalah yang menguruskan tentang saudara agama kita. Esok pagi lintas Imam Mahdi, syukur Alhamdulillah. Ya Allah Tuhanku, lega tarik nafas. Telah sampai lelaki yang dijanjikan, yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW, dia selesaikan. Tapi tuan-tuan telah memberikan satu dakwah dengan menunggang agama yang Israel akan meraih keuntungan ke atasnya. Kerana mitos tanah Palestin hanya akan dapat diselamatkan oleh Imam Mahdi. Akan menjadi sebagai free paid. Doktrin percuma untuk Israel. Kerana orang Islam melemahkan sendiri daya saing dan daya juang dia. Dengan meletakkan Gaza hanya akan diselesaikan oleh Imam Mahdi. Jadi berhati-hati dengan pandangan tersebut. Itikad tu nak pegang. Kononnya teramal sekali lah. Orang yang paling percaya akhir zaman. Tapi kena percaya bahawa Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang yang warak. Ketika dia membebaskan Masjid Al-Aqsa, dia juga boleh mengatakan bahawa Masjid Al-Aqsa ni adalah urusan Imam Mahdi kerana dia lagi ahli. Dia hidup pada satu zaman di mana zaman dia membebaskan Masjid Al-Aqsa adanya. Zaman Salahuddin Ayyubi ni bertindak dengan zaman Imam Ghazali. Okey, Salahuddin Ayyubi ni zaman dia bertindak dengan Imam Ghazali. Ulama masyhur yang paling dekat dengan dia ada Imam Mahdi sebab dia lahir dia takluk 1187. Okey, Imam Syafi'i lahir tahun 1058. Imam Ghazali lahir 1058, wafat 1111. Ini adalah tahun-tahun yang terdekat dengan tahun Masjid Al-Aqsa. Tapi dia tak pegang akhir zaman dalam bentuk yang daif begitu. Dia berjuang dan berperang hinggalah dia tak dapat menikmati hari-hari menjadi raja. Jadi panglima perang tahun 1173, 1174 dia jadi raja. Dia mendapatkan kedudukan raja tu bukan untuk menikmati rajanya. Untuk membina kerajaan yang lebih kuat untuk mendapatkan kembali Islam yang pada waktu itu dijajah oleh orang-orang Kristian Eropah. 88 tahun kemudian Masjid Al-Aqsa bebas. Itu beza dia kita. Kalau waktu tu dia nak pegang pada i'tiqad, dia pun ulama, dia pun orang warak, orang masyhur. Hinggalah dia mengatakan bahawa tak menang perang kita dalam perang sebelum perang Hittin rupanya kerana saf solat tu tak jaga seperti mana yang dipesan oleh Umar Al-Khattab. Dia lihat balik, dia kata kelemahan kita yang utama adalah saf solat. Kemudian dia cari pula malam, ronda malam, mana-mana tentera yang tidur pada waktu malam dihalau balik. Kerana kata dia, kamu percaya kepada rehat untuk menang perang. Sedangkan orang-orang yang beriman kepada Allah berjaga malam memohon pertolongan Allah, berjaga siang untuk memerangi musuh. Dia halau balik sebab tak cukup tahap ibadat. Menang juga perang tu. Tak ada pun dia kata. Lebih baik aku menjadi raja pada dua negara dan menikmati segala kemewahan. Dia bukan kecil anak. Dia adalah seorang yang warak. Tapi kewarakan dia pegang adalah Masjid Al-Aqsa adalah masjid suci orang Islam, adalah memalukan. Kerana dia raja di Damsyik dan dia kemudian menjadi raja di Kairah, dua kerajaan yang paling hampir dengan Masjid Al-Aqsa. Dia berjuang. Jadi berpada-padalah, janganlah kita tunggang akhir zaman hingga Yahudi merasakan ini adalah free promotion untuk mereka. Kita dakwahkan Palestin adalah penyelesaian akhir zaman, menjadikan Israel mengatakan mereka mendapat free doktrin dengan penyalahgunaan akhir zaman yang dikembangkan oleh golongan-golongan eskatologi hinggalah mereka boleh bermewah-mewah. Di bumi Israel kerana ramai orang Islam, makin ramai dan akhirnya akan percaya tanah ini milik orang Israel hinggalah datang Imam Mahdi. Jenuh tuan-tuan. Tuan-tuan rasa tuan-tuan beriman pada kepercayaan akhir zaman tentang Imam Mahdi, tetapi tuan-tuan telah menjahanamkan zaman yang mana tuan-tuan kena bertanggungjawab.
Okey, terima kasih banyak. Kita jumpa malam nanti. Saya rehat sekejap. Nanti pukul 3 saya ada pertemuan dengan kawan-kawan untuk nak menganjurkan majlis Negeri Sembilan. Rasa saya 14 November di Seremban. Okey, terima kasih semua. Kalau saya ada stamina, malam ni kita live. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.